Okay, hari ni tuan-tuan kita nak tukar getah pada tong gas. Dia punya masalah bocor. Walaupun kita dah tukar regulator tapi tetap bocor. So problem dia adalah seal getah ni ya. So yang pertama kita kena buka dulu. Buka seal ni, kita cungkir daripada dalam tuan-tuan. Guna test pen ataupun apa-apa lah. Pencukir gigi pun boleh. So hati-hati tuan-tuan, mungkin benda ni boleh terkoyak. Okey. Okey. So yang ni kita akan tukar lah. Kita akan tukar. Saya dah minta daripada kedai runcit yang kita beli tadi. So nak pasang dia simple je. Tuan-tuan tekan je dengan jari. Bagi dia rapat macam ni. Bagi dia rapat macam ni. Dan sampai tempat dalam lah, tempat asal dia. Lepas tu dah nanti bocor balik. So macam ni lah. Dalam 2 minit. Ok tuan-tuan, kita nak test Kita nak test sambung balik regulator kepada ni. Bismillah. Alhamdulillah, tak ada bocor, tak ada bunyi, tak ada apa Okay.